Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke perlawanan minggu ketiga Selangor Champions League 2025 di antara Shah Alam United menentang PSM FC Elmina. Perlawanan ketiga pada hari ini, saya Adin Rais mengulas anda pada malam ini yang akan membawakan 80 minit yang kita jangkakan akan membawakan aksi-aksi yang sangat menarik bagi saingan musim ke-9 Selangor Champions League ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan di YouTube dan juga Facebook, sepak mula daripada Shah Alam United, jersey kuning hitam. Dan itu dia sepak mula yang dimulakan daripada pemain Shah Alam United. Masih lagi dalam kawalan satu kegasaran awal sebenarnya, belum lagi memasuki minit pertama. Satu terjahan yang agak tidak berhati-hati menghadiahkan hantaran-hantaran yang sentuhan-sentuhan yang baik. Satu gerakan daripada PSM Elmina cuba untuk mengatasi pemain. Adakah satu percubaan bakal dilepaskan, dan satu dia percubaan, namun berjaya ditepis. Agak berbahaya juga pergerakan tadi. Tidak sekali lagi di sini ulang tayang daripada sebelah kiri. Main serangan yang cuba untuk mengelirukan, namun pemain ini terus untuk mengatasi empat pertahanan. Shah Alam United masih lagi dalam kawalan saat ini. Muhaimin membawa bola di sana. PSM FC Elmina ada ruang saat ini, mencari rakannya di depan sana. Ada Zafrul Khairi dengan percubaan cuba dilakukan, namun sedikit lambungan tadi dibaca baik. Dan ulang tayang saya kira. Bagaimana gerakan seketika tadi, cantik terupas mencari Zafrul Khairi sebenarnya, dan terus rembatan beliau tepat ke Nur Amir, penjaga gol, ataupun Aizat sebenarnya penjaga gol Shah Alam United. Play on. Hafiz Danish memainkan peranan awal nampaknya selepas dimasukkan di sana. Larian agak baik, penuh berstamina. Percubaan terus daripada Hafiz Danish yang baru saja dimasukkan seketika tadi. Ulang tayang bagaimana Hafiz Danish memanfaatkan peluang yang ada di tengah sana, mendapat bola dengan agak baik, gelecakan yang cukup cantik, peluang terbuka. Beliau optimis melakukan percubaan, namun rembatan terus ke penjaga gol PSM FC Elmina. Awal bola dengan agak baik, clearance oleh Shah Alam United membawa bola ke hadapan. Ada ruang sekali lagi di sebelah kanan. Daripada sayap kanan saat ini adalah ruang serangan, dibawa bola ke hadapan saat ini dengan kawalan bola yang agak baik, komposisi yang agak baik. Perlu dilakukan passing sikit di sana. Ya, cantik sebenarnya, dan hampir sahaja ada deflection sebenarnya seketika tadi. Dan juga pertembungan. Ayuh kita ulang tayang bagaimana sebenarnya seketika tadi Syahrizat yang dimasukkan mengawal bola dengan agak baik. Shooting yang dibuat oleh Faiz namun terkena takhir mereka ke gawang PSM FC Elmina. Sesuatu yang patut dibanggakan sebenarnya oleh Shah Alam United. Walaupun 20 minit separuh masa kedua pertama awal game kita tidak ada ruang di sini sebenarnya untuk PSM FC Elmina, namun whistle penamat dibunyikan. Perlawanan tamat 0-0. Mereka berkongsi mata. Shah Alam United 0, PSM FC Elmina 0. Satu mata berharga yang pertama sebenarnya untuk Shah Alam United.
Dan satu mata sekali lagi dikutip oleh PSM FC Elmina melalui perlawanan ini. Dan tamat perlawanan ketiga untuk kedua pasukan, Shah Alam United dan juga PSM FC. Apa-apa pun mereka telah menunjukkan semangat juang yang terbaik. Shah Alam United bangkit dengan beberapa percubaan baik dan lebih kemas di separuh masa yang kedua. Walaupun PSM FC Elmina tampak lebih daring dan menguasai perlawanan di separuh masa yang pertama, namun percubaan demi percubaan dalam keadaan yang cukup mencabar, padang yang licin selepas hujan, membawa kepada kesudahan perlawanan ini rasmi. Selepas tamat perlawanan, Shah Alam United 0, PSM FC Elmina 0.